Bang, boleh goreng panas-panas ke? Mestilah boleh. Minta je. Apa yang ada bang? Oi, kita ada udang goreng tepung, paru goreng tepung. Ada lagi sotong gergasi goreng tepung. Awak nak? Nak boleh? Akak boleh tunggu. Saya masak kejap. Boleh? Boleh. Okey. Ni kita tengah tunggu abang ni dia gaul-gaulkan sotong ni dengan tepung dulu, bagi sebati. Lepas tu nanti kita goreng. Awak tunggu kejap Boleh. So kita Oi, masukkan. besar-besar ya bang. Oi, besar-besar. Awak tengok ni, kita dah potongkan siap-siap kecil-kecil. Nanti senanglah awak nak punya. Ini kita gaul dengan tepung special ni. Penuh dengan kasih sayang lah. Oi, penuh dengan kasih sayang. Ni kalau masuk mulut, sekali awak gigit, pukrap rasa dia. Wah. Tak sabar ni nak rasa ni. Ya, mesti Kak. Ini kan selain pada makan tengah hari, Mak Kimbong ni memang special dengan goreng tepung ni Kak. Akak tahu tak? Tak tahu, baru saya tahu ni. Okey, lepas ni kan kalau akak dah makan, akak sedap, akak cadang satu alam, okey? Boleh. Kita gaul-gaul dia, bagi dia betul-betul garing, baru akak sedap makan. 5 minit je lagi Kak, 5 minit je. Dia kalau tak masak sangat pun tak sedap Kak, dia jadi macam singgam. Betul Jadi juga macam makan selipar Jepun. Yelah, betul. Ya. Patutlah saya rasa kat tempat lain dia macam selipar Jepun. Ya, tak sama. Dekat Mak Kimbong special Kak, special. Ni Kak dah siap untuk akak. Wah. Okey, siap. Ini sos dia. Kalau tak cukup sos ni akak boleh tambah. Akak nak macam ni je ke akak nak potong sotong ni? Saya nak yang macam ni je lah. Okey Kak. Akak Okey. nak tak teman akak makan? Tak payah. Betul Betul. Okey Kak. Terima kasih ya. Muah. Alright.